Tuan-tuan buat kenduri kahwin dalam surau ni. Air mineral sebotol. Nasi bungkus sebungkus. Apa susah? Mai kepada bab nikah di masjid. Tidak ada Nabi suruh orang nikah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya. Semoga kabarnya baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa, jom. Di video kali ini kita mengaji lagi. Mengaji kepada dua ustadz di Malaysia. Ada Ustadz Kazim Ilyas dan juga ada Dr. Naza. Ini berkenaan tentang tanggung jawab kenduri kawin. Bolehkah melaksanakan kawin di dalam masjid? Kenduri kawin dalam masjid itu hukumnya boleh dan Islam tidak melarangnya. Benarkah merayakan kenduri kawin di dalam masjid itu merupakan adatnya orang Nasrani? Nah, ini timbul sebuah perdebatan dan perbezaan terkait masalah kenduri kawin di dalam masjid, teman-teman. Oke, sebelum kita mendengar ceramah pendapat daripada dua ustadz di Malaysia, alangkah baiknya kita sama-sama istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu, membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama. Let's go. Bila orang lain minang anak tuan-tuan, antaranya 12,000. Orang tanya kenapa mahal benar 12,000? Kemah saja dah berapa gitu dia. Mana nak panggil lagi, nak bayar catering lagi, nak sewa itu lagi, itu ya harganya 12,000. Saya minta 12,000 tu kira murah lah, patut-patut 20. Pihak laki-laki kata, awak yang nak buat kenduri, kenapa kita orang pula yang kena support awak pula? Hari ni kita letak antara mahal-mahal sebab nak buat kenduri. Siapa yang kena tanggung? Bakal menantu kita. Itu yang bakal menantu pinjam duit kat Along. 3 tahun, 4 tahun kahwin tak selesai lagi hutang Along. Cuba kita fikir tuan-tuan, Nabi kata dah, tanggungjawab kenduri kahwin ialah tanggungjawab bapa. Ada duit, buat kenduri. Tak ada duit, akad nikah 10 talam sudah dalam surau. Yang gatal nak buka kemah, nak sewa kemah, nak buat dewan besar buat apa? Dah duit tak ada. Tuan-tuan buat kenduri kahwin dalam surau ni. Air mineral sebotol. Nasi bungkus sebungkus. Apa susah? Pengantin duduk di sini. Bapak pengantin duduk di sini. Kan senang. Panggil ustaz ceramah, pompang, habis balik. Tuan-tuan ambil nasi seorang sebungkus. Senang tak? Allah, bangun RM2.5 tak ada RM2. Artinya gini teman-teman ya. Melaksanakan kenduri kawin dalam surau, dalam masjid itu boleh, asalkan tidak bertentangan dengan agama. Karena di samping itu biaya juga tidak mahal, gratis, tidak usah buat kemah, tidak usah buat tenda, tidak usah buat hiasan-hiasan, dan biayanya juga mempermudah bagi tuan rumah. Boleh teman-teman ya. Tidak menyerupai adat-adat Nasrani, kata Ustadz Kazim Ilyas. Berapa sen belanja habis? Tak sampai 200. Jimat lah. Jimat. Kenduri kahwin tak? Kenduri kahwin. Tapi 10 tahun orang kutuk. Kamu ingat kenduri yang kahwin, yang jamu karipak? Itulah rupa. Nampak. 10 tahun orang umpat lagi. Itulah kerja orang kita. Kerja ngata korang. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Islam ni senang. Yang bagi susah kita. Susah tak kita ambil berat? Betul ke Rasulullah buat macam itu? Tidak. Ini kamu buat apa? Udah biasa ustaz. Biasa kena ubah. Nak ubah inilah yang kena mengaji. Bila kita nak ubah tak mengaji, bila nak buat? Cubalah kita bersungguh-sungguh dalam bentuk ibadah. Kenapa bersungguh-sungguh dalam bentuk dunia? Sebab tu kita belajar balik bagi faham. Tidak, ibadat kita tak diterima Tuhan. Tuan-tuan tak sayang ke ibadat tu?
Jadi suami itu hang tolak, jadi isteri itu hang tolak kerana ilmu tidak ada. Ilmu tidak ada. Ilmu. Jelasan tuan. Tuan-tuan, ada amalan yang mana amalan itu, contoh sebelum masjid akad di masjid, orang Melayu antara benda yang tak patut berlaku iaitu sarung cincin. Arab pun sama. Bila dia bertunang, dia kahwin, dia sarung cincin. Sarung cincin ni tidak ada dalam amalan Islam. Tuan-tuan tengok upacara sarung cincin di mana? Oh, sarung cincin. Seperti memasukkan cincin, pembelai pria memasukkan cincin ke tangan pembelai wanita, teman-teman ya. Itu dalam Islam tidak pernah diajarkan, dan itu hukumnya bukan hukum dari ajaran Islam. Tidak ada. Sarung cincin, yang dimaksud dengan sarung cincin itu memasukkan cincin pembelai pria ke pembelai wanita ke jari-jarinya. Itu gak ada ajaran dari Islam seperti itu ya. Benarkah demikian? Ini betul-betul gereja kan. Tuan tengok orang putih kalau kahwin, dia akan sarung apa? Cincin. Sarung cincin ni kita tak sabar. Tetapi kalau dia minta cincin bagi ya, tak apa. Itu termasuk dalam mahar. Cincin belah rotan ke, cincin belah kayu ke, dia bagi ya. Ikut. Tapi upacara menyarung cincin tidak ada. Upacara batayak semayang tak ada. Nak batayak semayang malam saat ni. Jadi ini semua mai kepada bab nikah di masjid. Tidak ada Nabi suruh orang nikah di masjid. Tetapi jika ada orang buat kahwin di masjid kerana rumah dia sempit, dia nak bagi ramai orang tengok upacara akad tu, kalau di rumah dia tak muat, tidak mengapa. Kerana masjid merupakan tempat yang mana luas dan dan memberi peluang ramai orang tengok. Kok rumah dia sempit, naik ramai-ramai lagi, selera rumah dia dekat masjid, itu semua tak apa. Tapi kalau dia kata nikah ni kena pergi buat di masjid, patutnya ni salah. Tapi masalah bila buat di masjid, kalau rumah dia sempit. Artinya begini teman-teman ya, nikah di masjid dikarenakan agar biaya tidak banyak. Itu sebenarnya tidak boleh juga selama tuan rumah masih mampu membiayai dan mendanai akad nikah tersebut. Gak usah besar-besar kalau memang tidak punya biaya, di rumah saja selama lahan rumahnya masih besar teman-teman ya. Main buat masjid, setengah orang ni dia masuk masjid dia tak ada adab. Masuk masjid mesti solat tahiyatul masjid. Kena masuk tak tahiyat tak masjid, masuk main duduk kan. Hak setengah tu masuk masjid apa? Masuk nak main ambil gambar. Ambil gambar, saya ambil gambar kata. Ambil gambar ke ambil apa, mesti orang Muslim tak masuk dalam masjid dah, mesti salat tahiyatul masjid. Ada orang kata sunat tahiyatul masjid. Tapi Nabi SAW lah hadis bertegas dalam hal ni, sehingga orang yang duduk baginda sedang khutbah tengok duduk, Nabi suruh bangun, qum salli raka'atain farka' raka'atain, bangun dan rakaat 2 rakaat. Tengah dia khutbah tengok orang masuk kerana tidak tahiyatul masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya-Allah. Tengok YB Cik Amin Kai, bukan saya tolong kempen untuk dia tapi dia selalu datang kuliah, cuma dia tak main Insya je. Lepas ni kalau semua Insya sudah komplit, saya suruh dia duduk depan ni lah, tolong. Dalam hadis Nabi ada dalam riwayat Bukhari ada cerita Sumamah bin Usal. Sumamah ni dia daripada Bani Hanifah, daripada Yamamah. Dia ni banyak buat penipuan, khianat pada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat tangkap dia ketua.
sahabat tangkap dia. Bila sahabat tangkap dia, Nabi bawa mari jumpa Nabi. Nabi tambak dia di dalam masjid Nabi. Tambak dia di masjid, di tiang masjid. Tambak, dia tak boleh pergi mana. Jadi dia duduk tunggu, dia duduk agak Nabi SAW nak hukum dia. Bila Nabi masuk masjid, Nabi tengok dia. Dia khianat kat Nabi. Mengkhianati perjanjian. Dulu treason ni kena. Nabi tengok dia. Dia ni gangster sikit. Gangster banyak lah. Nabi kata, ma indaka ya Sumamah. Macam mana kau Sumamah? Indi khair ya Muhammad. Aku okey Muhammad. Cara tu. Aku okey Muhammad. In taqtuluni, dia kata, in taqtulni taqtul dha damin wa in tun'im ala syakir. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang ada hubungan, orang yang mengharapkan kemaafan. Boleh jadi maksud dia damin ni. Tapi jika kau maafkan aku, kau bagi kurnia, kau ampunkan aku, kau akan dapati aku tahu berterima kasih. Tapi menyerah tak kata yang dia salah tu. Nabi kata tak apa. Nabi semayang apa semua, Nabi pergi buat urusan Nabi. Dua besok Nabi mai tengok dia ada kan. Ma andaka ya Sumamah? Apa khabar Sumamah? In tun'im ala syakir. Dia kata, jika engkau maafkan aku, maaf pada orang yang tahu terima kasih. Dia punya ego dia tu. Dia tak kata Muhammad aku minta maaf lah, aku buat salah tu. Nabi tak apa. Nabi semayang apa semua. Duk besok hari yang ketiga Nabi mari lagi, Nabi tanya lagi, dia duk jawab macam tu. Nabi kata itliqu Sumamah. Nabi kata bebas dah. Dia duduk dalam masjid tu, cuba tengok 3 hari, dia duduk tengok orang semayang, apa orang solat, apa semua kan. Nabi kata bebas lah. Bebas buka tali dia belah. Dia ingat dia nak lari. Dia tak lari, dia pergi pada satu kawasan ada pokok kurma, ada air, dia mandi barangkali 3 hari kena tempat ni kan. Dia mandi ialah apa-apa semua. Dia mari kepada Nabi SAW, dia kata, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap. Nabi tengoklah, dia mengucap dia Nabi. Dia kata, ya Muhammad wallahi, ma kana ala al-ard wajhun abghadu ilayya min wajhik fa asbaha wajhuka ahabba wujuhi ilayya. Wahai Muhammad, tidak ada satu muka, satu wajah di atas bumi ni yang lebih aku benci lebih pada muka kau. Sekarang kaulah wajah yang paling aku sayang sekarang. Maka na 'alal ard dinun abghadu ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabbud dini ilayya. Tidaklah ada agama atas bumi ni yang lebih aku benci daripada agamamu. Sekaranglah agamamu telah menjadi agama yang paling aku sayang. Wallahi ma balad 'alal ardi abghadu ilayya min baladik. Tidak ada bumi, tak ada negeri yang lebih aku benci daripada negeri kau di Madinah ni. Fa asbaha baladuka ahabba ilayya min ahabbal biladi ilayya. Maka jadilah negerimu negeri yang paling aku kasih wahai Muhammad. Nabi tak ambil tindakan dia, Nabi bebas dah. Dia tambak dalam masjid. Bagaimana orang masuk masjid, padahal dia masuk masjid untuk bermusuh asalnya, kerana dia bermusuh. Tapi itulah yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bagaimana santun Nabi melayan dia. 3 hari Nabi tanya, apa khabar? Di atas hadis Sumamah ini, Sumamah bin Usal, para ulama berbincang tentang hukum orang bukan Islam masuk ke dalam masjid. Dalam mazhab Hanafi, sebut mazhab juga lah, dia kata semua boleh termasuk Masjidil Haram. Dalam sebagian Boleh orang kafir masuk ke masjid kecuali Masjidil Haram. Memang dalam Islam dilarang orang non-muslim melangkahkan kakinya ke Masjidil Haram. Masya-Allah. mazhab dia kata semua boleh kecuali Masjidil Haram. Dalam mazhab Syafi'i sebahagian dia sempit sikit, sebahagian pendapat, sebahagiannya kata tak boleh masuk.
Tapi yang sahih daripada apa yang kita lihat daripada hadis-hadis Nabi, orang bukan Islam boleh masuk ke dalam masjid orang Islam dengan keizinan orang Islam lah. Sama jugalah, kita pun tak boleh masuk tempat dia melainkan dia izin. Kita jangan ceroboh tempat orang. Jadi kalau kita izinkan dengan pantauan kita, maka mereka boleh masuk. Apatah lagi perwakilan-perwakilan bukan Islam telah masuk ke dalam masjid berjumpa dengan Nabi SAW. Allahumma Telah berjumpa dengan Nabi. Bahkan di dalam riwayat, walaupun ada sedikit masalah pada sanadnya yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dan Ibn Qayyim menyebut dalam Zadul Ma'ad, bagaimana Kristin Najran telah masuk ke dalam masjid Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Tiba waktu salat, mereka minta keizinan untuk buat upacara salat di kalangan mereka. Di hadapan Nabi, di kalangan masjid Nabi, Nabi izinkan kepada mereka. Tapi masuk dalam pengawasan Nabi lah. Demikian, bukanlah masuk masjid jadi syiar orang lain. Tetapi demikian Nabi itu tolerance dia. Kerana rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Mercy for the worlds, untuk semua alam. Maka Islam menjadi agama yang paling pantas berkembang dalam dunia ini. Oke, teman-teman ya. Inilah ceramah daripada Ustadz Kazim Ilyas dan juga Dr. Maza, teman-teman ya. Dr. Maza, bukan dokter, Dr. Maza. Inti dari pembahasan dalam video ini adalah saya mengangkat tentang topik yang berkaitan tentang kenduri kawin di dalam masjid. Dr. Maza mengatakan bahwa tidak boleh hukumnya jika memang disengaja kenduri kawinnya di dalam masjid. Selama masih ada lahan, tempat yang baik dan layak di rumahnya, alangkah baiknya di rumah, jangan di masjid. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita kenduri kawin di dalam masjid. Jika hanya gara-gara untuk memperkecil biaya, kita memaksakan diri untuk kenduri kawin di masjid, itu juga tidak boleh, teman-teman. Selama biaya masih ada. Jika biaya tidak ada dan lahan pun juga tidak ada, boleh kenduri kawinnya di dalam masjid. Dan pembahasan kedua adalah tentang cincin. Sarung cincin perkawinan itu hukumnya nggak boleh. Itu meniru orang-orang kafir, teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Mer-React TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa liman nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.